Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aidi Jebat. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Semasa dahulu, masa memandu kereta, selalu kita terbeban dengan minyak kuat di dalam kenderaan. Tak boleh buat sebarangan pada kereta. Kereta bukan murah, kereta ribu-ribu, 100,000. Saya buat Wayfire lah. Wayfire Alphard saya buat. Dan feedback daripada tuan dia yang paling penting selalu cerita minyak jimat kereta ringan. Itu yang penting. Bila kereta ringan naik bukit, kita rasa tak stres. Ringan. Bila ringan confirm lah minyak jimat. Assalamualaikum. Pada 8 hari bulan pukul 8 pagi, satu Wayfire siap grondi dengan hanya 2 kabel saja. Sebab dah ada satu master daripada kilang. Okey, kita pasang 2. Kita tengok macam mana. Kita bagi dia ringan lagi. Yang paling penting, minyak jimat kereta jadi power. Nanti kita dengar daripada feedback daripada tuan dia. Okey. Grondi kabel memang terlalu bagus. Siapa yang tak tahu, saya beritahu grondi kabel terlalu bagus. Jangan risau, kereta lama takut nak pasang, takut rosak. Yang sebenarnya dengan kabel grondi ni, kereta tu lagi bagus daripada kereta lama tu. Bila dah buat, dia akan jadi sebiji macam kereta baru balik. Kembali. Kereta baru ni dulu asalnya sedap. Pick up. Tapi kenapa dia jadi macam lembab, tak berapa nak pick up macam dulu, performance tak macam dulu. Sebab bila arus negatif dia dah meningkat di dalam kenderaan, di situlah sistem tu akan mula jadi macam lembab, naik kereta pun rasa berat, kadang minyak kuat dah. Tak nak jalan jauh-jauh dah sebab minyak kuat. Tapi dengan teknik grondi ni, saya akan pastikan sistem negatif anda akan jadi 0.01, 0.02 dan kembali kepada 0.00. Macam-macam cara kita nak bagi minyak tak kuat dalam kenderaan. Contohnya meringankan kereta. Jika ada bawa barang berat, kita kurangkan barang berat di dalam kereta. Itu cara kita dahulu. Kalau naik 5-6 orang dalam satu kereta, 5 orang, kita akan kurangkan 1 orang sebab nak bagi kereta ringan untuk menjimatkan minyak di dalam kenderaan. Apabila pasang aircon, pasti kereta akan jadi lagi berat dan lagi terbeban. Tapi sekarang apabila dengan adanya kabel grondi ni, kereta akan jadi ringan dan penyimatan minyak akan berlaku. Tak perlu lagi dah nak kurangkan passenger, tak perlu lagi nak kurangkan barang di dalam kenderaan, isi saja barang apa saja keperluan untuk kita bawa. Minyak pasti akan jimat apabila kereta menjadi ringan. Apabila kereta digrondi dengan cara yang betul dan tepat, kita akan rasa efek dia macam mana. Memang terlalu bagus dan mantap.